hampa dekat tangan Alia ada kita punya seasoning set. Tahu apa? Apa nak tahu tak seasoning set tu benda apa? Jom Alia nak tunjuk dekat hampa. Ni lah seasoning set tu. Kalau hampa nak pergi bercamping, hampa nak masak waktu camping, hampa wajib tak kena ada benda ni. Sebab apa? Hampa nak letak garam dalam ni, ajinomoto, serbuk apa-apa je lah. Boleh letak minyak dalam ni, kicap. Okay, untuk liquid botol kan, Alia bagi dekat hampa 3 botol tau. 3 botol liquid ni hampa letak minyak, cuka, kicap, tak ada masalah. Boleh letak dalam ni. So, Alia bagi dekat hampa pula corong untuk hampa nak letak benda-benda yang cair dalam kita punya liquid botol ni dengan mudah. Apa lagi yang kita bagi kat hampa? Alia nak bagi kat hampa botol powder lagi. Bukan 1 botol powder tapi 4 botol powder Alia bagi kat hampa untuk memudahkan kerja hampa waktu bercamping nanti. Okey hampa, untuk kita punya seasoning set ni, untuk dia punya isi padu liquid botol ialah 120 liter tau. Yang powder punya pula 100 liter sahaja. Korang mudah kan? Yang mana yang belum ada kita punya set seasoning ni, wajib grab dekat Beg Purita. Korang, kalau korang nak datang kedai kita pun boleh tau. Kedai kita bersebelahan dengan highway Juru je. Jangan lupa follow, like, comment and share tak korang. Jumpa korang di next video.